Emas, ubat, mujarab, wang bocor. Ramai orang kata duit cepat habis bila ada dalam tangan. Ya, itu memang betul. Duit dalam akaun bank mudah sangat keluar. Sekali swipe, sekali klik, hilang begitu saja. Tapi bila kita tukarkan duit itu kepada emas, satu keajaiban berlaku. Duit yang selalu bocor tadi kini bertukar jadi simpanan kukuh yang susah nak diganggu. Kenapa? Sebab emas bukan duit kertas. Emas ada bentuk fizikal. Bila kita simpan emas, kita tak nampak nilai dalam bentuk nombor, tapi dalam bentuk grip dan kepingan emas. Otak kita lebih sayang nak keluarkan atau pakai emas berbanding duit. Ini yang menjadikan emas sebagai anti boros. Yang paling berkesan, simpan emas bantu kita didik diri untuk tahan nafsu berbelanja, lindungi simpanan daripada lebur setiap bulan, dan elak duit gaji habis begitu sahaja. Bayangkan, setiap kali dapat gaji, alihkan sikit RM100 pun tak okey dan tukar jadi gram emas di akaun Kek Publico. Lama-lama terkumpul 1 gram, 2 gram, 10 gram dan terus bertambah. Emas jadi tabung yang susah dibuka, sekaligus menyelamatkan kita dari berbelanja secara boros. Inilah kelebihan emas, bukan sekadar simpanan, tapi juga disiplin keuangan dalam bentuk fizikal. Jadi, kalau tuan-puan selalu bocor simpanan, cubalah simpan emas. Emas bukan untuk orang kaya, tapi emaslah yang boleh bantu kita jadi kaya. Nak mula simpan emas dengan bajet minima RM100, boleh terus klik link di bio atau rujuk pin video. Saya bantu anda langkah demi langkah. Simpan emas. InsyaAllah simpanan lebih terjaga. Semoga bermanfaat.